Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Diana binti Halim dari kelas 5 Gemilang, SK Sungai Petai dengan kod sekolah saya MBA 0027. Hari ini saya ingin berkongsi ulasan tentang sebuah novel yang sangat menarik dan penuh dengan pengajaran, iaitu Aku Mahu ke Paris karya Ain Maisara. Novel ini diterbitkan oleh Blimbing SDNB HD. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang gadis bernama Farah Aryani yang bertekad untuk menjejakkan kaki ke kota impian, Paris, selepas tamat SPM. Namun, impian itu bukanlah semudah yang disangka. Hasratnya ditentang oleh keluarga menyebabkan dia sanggup bertindak nekat dengan mengurung diri di rumah kawannya selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, ibu bapanya terpaksa akur permintaannya. Tetapi dengan satu syarat, dia mesti ditemani oleh Kak Wati, pembantu rumah yang setia tetapi cerewet. Apa yang sepatutnya menjadi percutian impian bertukar menjadi pengalaman yang penuh cabaran apabila Farah mendapati kehadiran Kak Wati bukan sekadar menemani tetapi juga menjadi pengawal peribadi yang sentiasa mengawasi setiap gerak-gerinya. Novel ini membawa pembaca menyelami impian dan realiti seorang remaja yang bercita-cita besar tetapi kurang memahami cabaran sebenar di dunia luar. Ain Maisara bijak menggambarkan dilema seorang remaja yang ingin mengejar impian tetapi berdepan dengan batasan yang ditetapkan oleh ibu bapa. Kisah ini turut menggambarkan perbezaan perspektif antara generasi di mana bagi Farah melancong ke Paris adalah satu pengalaman hidup yang berharga tetapi bagi ibu bapanya keselamatan dan kebajikan anak lebih utama. Buku ini juga mengajarkan, namun seperti kebanyakan novel fiksyen remaja, terdapat juga beberapa kekurangan dalam novel ini. Beberapa bahagian dalam cerita mungkin terlalu dramatik dan kurang realistik, terutamanya apabila Farah bertindak nekat hanya kerana mahu melancong. Selain itu, perkembangan cerita di bahagian kemuncak boleh diperincikan dengan lebih mendalam agar memberikan lebih impak kepada pembaca. Walaupun begitu, kelemahan ini tidak menjejaskan kisah yang dipaparkan masih menarik dan memberi pengajaran yang bermakna. Secara keseluruhannya, Aku Mahu ke Paris adalah novel yang bukan sahaja menghiburkan tetapi juga penuh dengan nilai murni. Ia sesuai untuk remaja yang gemar membaca kisah santai tetapi syarat dengan mesej kekurangan, keinfasan dan kepentingan menghormati pandangan itu ibu bapa. Novel ini juga memberikan pengajaran bahawa setiap impian yang kita kejar membaca bahawa tidak semua perkara yang kita inginkan akan berlaku mengikut kehendak kita. Dan kadangkala sesuatu yang kelihatan indah dari jauh boleh bertukar menjadi pengalaman yang penuh ujian apabila kita mengalami sendirinya. Dari segi kelebihan, novel ini ditulis dalam bahasa yang santai dan mudah difahami, menjadikan sesuai untuk golongan remaja. Gaya penulisan Ain Maisara yang penuh humor dan bersahaja menjadikan jalan cerita lebih menarik. Tidak membosankan, malah
malah mudah dihayati. Selain itu, pengolahan watak yang kuat, terutamanya watak Farah yang penuh cita-cita tetapi degil, serta Kak Wati yang tegas tetapi penyayang, memberi keseimbangan kepada cerita. Watak-watak ini bukan sahaja menghidupkan penceritaan tetapi juga mencerminkan realiti dalam kehidupan seharian, menjadikan pembaca lebih mudah untuk berasa dekat dengan mereka. Haruslah disertai dengan persediaan mental dan fizikal yang matang. Bukan ini wajar dibaca oleh golongan remaja kerana ia bukan sahaja menggambarkan dunia remaja yang begitu realistik, tetapi juga mengingatkan kita bahawa dalam kehidupan bukan semua perkara boleh diperoleh dengan mudah. Ada kalanya sesuatu yang kita inginkan mungkin bukanlah yang terbaik untuk kita, dan ibu bapa selalunya tahu apa yang terbaik untuk anak-anak mereka. Jika anda mencari sebuah novel yang ringan tetapi bermakna, penuh dengan elemen humor, konflik remaja serta nilai kekeluargaan yang menyentuh hati, maka Aku Mahu ke Paris adalah bacaannya sesuai untuk anda. Novel ini bukan sekadar tentang perjalanan ke Paris, tetapi juga tentang perjalanan seorang remaja dalam mengenali dirinya sendiri serta memahami dunia di sekelilingnya. Sekian, terima kasih.